Assalamualaikum kawan-kawan. Saya ni Cik Zul yang mengelolakan masakan Cik Kesom. Okey. Okey. Ni Cik Kesom nak masak sayur campur bakar. Sayur tu dia bakar kot. Dia bakar kat mana? Dia bakar atas grill tu. Tengah susun tu. Lepas tu Cik Kesom nak buat apa Cik Kesom? Cik Kesom tidur ke? Takkan ada. Cik Kesom ada. Dia letak barang tu. Tu. Cik Kesom letak apa lagi? Cik Kesom letak ikan ke? Ada sayur. Sayur macam-macam ada. Cantik Cik Kesom. Ni dapur mana Cik Kesom ambil ni? Ni dari Itali ke? Apa tu Cik Kesom? Cik Kesom letak apa tu? Itu labu ada, jagung ada. Cendawan pun ada tu. Apa Cik Kesom? Nak buat apa? Cik Kesom nak bakar arang. Arang tu buat dari mana Cik Kesom? Tu dia. Cik Kesom ambil gambar dapur dia. Dia tengah panaskan arang pula. Aduh Cik Kesom. Cik Kesom tak bakar dekat situ ke? Cik Kesom bakar dekat dapur gas. Cik Kesom nak buat arang. Cik Kesom nak buat arang. Ni dah panas dah. Cik Kesom letak kat sana. Apa tu Cik Kesom? Terpusing-pusing apa tu? Encik Bahalul, Cik Kesom. Encik apa nama? Cik Ketum, Cik Kesom. Maaf, nama dia Cik Kesom. Kadang saya lupa nama dia, Cik Kesom. Dia tengah bakar api tu. Panas tu. Apa tu? Apa Cik Kesom? Nak buat bara api. Tengah buat bara api tu. Apa panas pula? Panas lah Cik Kesom. Bara yang panas. Seperti api neraka tu. Cik Kesom letak kat sana. Panas lagi Cik Kesom. Tu dia. Dia tengah panas kuali tu. Panaskan dapur tu. Apa nak jadi tu Cik Kesom? Jadi dapur ke? Cik Kesom nak buat arang ni. Dia nak bakar sayur lah tu. Dia nak panaskan dapur. Apa seterusnya Cik Kesom? Cik Kesom dapur gelap Cik Kesom nak beromen ke kat situ? Takkan nak beromen Cik Kesom. Tengah masak tu. Takkan nak beromen. Cik Kesom ambil apa? Cili. Ada apa Cik Kesom? Kentang. Lagi? Cik Kesom nak buat apa? Ada kentang lagi. Kentang tu Cik Kesom nak buat apa? Cik Kesom nak buat apa Cik Kesom? Apa tu? Bawang. Okey, ada bawang, ada kentang. Lepas tu? Butang kita buat tadi. Ada cendawan. Boleh lah tu cendawan tu. Kita nak buat apa lagi Cik Kesom? Apa lagi? Kita nak buat sayur campur bakar. Cik Ketum, Cik Kesom Nama dia Cik Kesom. Saya ingat Cik Bahalul tadi. Lupa nama. Apa lagi Cik Kesom? Kita kupas kentang dulu. Kita kupas lagi. Kupas kentang. Kentang dah siap kupas. Kita basuh kentang. Cik Kesom nampak Cik Kesom basuh kentang. Tu dia. Dah kerak kentang tu. Dia kerak dua. Kerak dua. Lepas tu kentang dah siap potong. Ada dekat atas grill. Apa lagi Cik Kesom? Basuh kuali. Bukan. Dia tak basuh kuali. Dia nak apa tu? Cik Kesom nak rebus kentang. Nak rebus dengan labu. Nampak macam labu Bukan labu labi Cik Kesom tu dia. Ada kentang dengan labu. Tu ada bawang lagi tu. Bawang lagi. Ada kerak dua dulu. Kerak dua. Tu dia. Potong bawang. Bawang Cik Kesom. Ada bawang. Tu barang-barang kita nak Cik Kesom masak tu. Apa Cik Kesom? Tunjuk apa? Apa tu? Yelah. Sayur semua ada tu dia. Cik Kesom nak buat apa dengan sayur-sayur semua tu? Apa dia? Botol apa Cik Kesom? Cuba Cik Kesom tunjuk. Tak nampak lah. Apa tu?
Sebut deal. Oh, sebut deal. Tabur dulu. Tabur sebut deal. Lepas tu dia nak ajar orang masak ni. Macam pandai masak je. Tunjuklah apa. Tu sebut apa Cik Kasum? Cik Kasum tak tunjuk lagi. Sebut apa tu Cik Kasum? Tak nampak lah. Apa tu? Tercucuk apa? Apa Cik Kasum tabur tu? Tak nampak Cik Kasum? Rosemary. Apa? Rosemary. Rosemary. Sebut Rosemary. Cakap lah Cik Kasum sebut Rosemary. Lada hitam. Sebut lada hitam. Tu sebut lada hitam pula. Cik Kasum tabur sebut lada hitam. Lagi apa Cik Kasum? Nak tabur apa? Tabur apa lagi? Kicap. Tahu kicap pula. Tahu kicap dulu. Lagi? Apa Cik? Wah, banyak kicap. Kicap Cik Kasum tabur Wah, nampaknya Cik Kasum dah siap bancuh. Dia letak sebut tadi tu lah. Aku pun tak tahu sebut apa dia pakai tadi. Dia nak biar situ tu. Dia nak pergi mana tu? Sayur dia biar situ Wah, dia tutup. Tutup. Wah, dia goncang tu. Goncang. Buka. Nampak? Wah, senang. Sayur jadi macam tu pula. Pelik je Kasum. Orang gaul pakai tangan, dia goncang pakai macam tu je. Dia letak apa lagi? Mentega. Dia letak mentega tu. Wah, macam Mak Saleh Cik Kasum. Tak pakai minyak sapi pakai mentega. Wah, dah rebus kentang dengan labu. Letak garam pula. Cik Kasum nak pergi mana tu? Kupas bawang putih. Kupas bawang. Tekan bawang Tekan bawang, kupas. Satu Cik Kasum nak buat apa lagi? Bawang buat apa Cik Kasum? Goreng bawang putih. Letak atas grill tadi. Dapur orang tadi. Wah, ada ketan timah. Tu dah cair dah tu. Dia punya apa? Dia punya pelantar, dia punya mentega tadi. Bawang putih dah hangus. Apa Cik Kasum? Apa tu? Letak sayur. Letak sayur. Sayur turun masak je. Letak atas tu. Nak masak sayur bakar, sayur campur bakar. Letak atas dapur kuali. Dapur kuali pula, dapur arang. Terus je letak atas tu. Biar je. Dah berasap dah tu. Cik Kasum cari apa dalam tu? Tak ada cari apa? Biar dululah Cik Kasum. Biar dah masak dulu. Cik Kasum jauh sikit. Panas tu. Letak minyak. Lepas letak minyak, apa Cik Kasum? Apa tu hangguk-hangguk pula tu? Biar masak dulu. Okey. Apa lagi Cik Kasum? Minyak. Lagi apa Cik Kasum? Biar dulu. Sayur dia tengah masak tu. Masak-masak dapur dah. Mantap Cik Kasum. Wah, Cik Kasum macam Mak Saleh masak. Lawa Cik Kasum. Memang cantik video Cik Kasum mantap. Rebus daging. Rebus kentang. Kentang dah belum empuk lagi. Ada labu, ada kentang. Mana Cik Kasum? Dia tengah masak tu. Sayur pun tengah masak ni. Kalau kita nak letak daging, apa lagi Cik Kasum? Cik Kasum buat apa tu? Letak daging burger. Satu daging burger. Berasap-rasap lagi. burger ni dah ada rempah. Apa lagi Som? Cik Ketum pula. Cik Kasum ada daging burger. Ada 1, 2 daging burger. Ada. Tunggu masak dulu. Awak letak apa Cik Kasum? Letak bunga cengkeh. Bunga dah ada. Pokok apa? Apa Cik Kasum? Saya tak faham tu. Apa tu?
Lada hitam. Cakap lah lada hitam. Apalah Cik Kesom ni. Cik Bahalul. Cik Kesom. Cik Kesom letak apa lagi? Tu kita nak tutupkan dia. Apa tu? Kita ada ni, cili ni. Oh, cili. Cik Kesom letak cili. Cili hijau. Bor dalam dapur. Teruskan Cik Kesom. Teruskan memasak. Apa lagi yang Cik Kesom nak buat? Tutup dia. Nak tutup kedai ke? Apa tu? Pusing kuali? Bukan? Oh, nak apa tu? Tutup kuali. Masak. Dia dah buka kuali dah. Terangkat kuali je. Nasib baik tak terbang. Apa je Kesom? Dah masak belum? Dah belum? Dah ke belum masak lagi Cik Kesom? Tak masak lagi? Kita tengok dululah. Apa Cik Kesom nak buat? Apa Cik Kesom? Dia tengah masak tu. Dia letak apa tu? Apa tu Cik Kesom? Oh, letak kicap sikit. Letak kicap. Kicap tamin dengan kicap kipas tak tahulah. So, tengah masak lagi. Aku pun dah letih nak cakap ni. Apa lagi Cik Kesom? Letak apa tu? Apa Cik Kesom? Oh, Cik Kesom. Cik Kesom? Oh, kentang. Letak kentang. Kentang tadi dah mungkin dah lenyek. Dah kentang. Dah masak empuk. Cik Kesom letak kat sayur tu. Sayur bakar. Lagi? Cik Kesom nak buat apa lagi tu? Oh, terus letak je. Kentang tadi pun dah lenyek. Dah empuk. Kalau aku hampuk kau Cik Kesom. Kau jangan main dengan aku. Cepatlah sikit Cik Kesom masak. Lambatlah Cik Kesom masak. Aduh, macam budak-budak lah Cik Kesom masak. Apa lagi? Tak kicap juga. Okey. Lepas tu Cik Kesom biar masak. Dia biar masak. Oh, dia tutup grill. Grill tu dia tutup. Tutup dapur tu. Mungkin Cik Kesom nak bagi saya tu kena wap panas. Grill ni mungkin ada wap. Dia bagi panas. Dah panas. Dia berasap. Cik Kesom dah buka. Wah, terangkat daging tu. Nasib baik tak tercampak Cik Kesom. Tercampak dalam tandas ke apa ke. Biar masak dulu. Berasap. Cik Kesom teruskan memasak. Apa itu? Apa tu? Labu. Nampak macam labu? Labu. Labu dah empuk masak. Kicap. Cik Kesom letak kicap. Kicap memasak. Biar panas dulu. So, Cik Kesom, kita nak buat apa lagi tu? Apa Cik Kesom? Cepatlah sikit Cik Kesom. Tegeh-hegeh lah Cik Kesom ni. Masak itu, masak ini. Letak je lah. Aduh, Cik Kesom ni. Apa yang diusahakan lagi? Kentang. Tadi dah letak kentang. Letak kentang lagi. Oh, banyak kentang Mungkin Cik Kesom suka letak kentang. Kentang 2. 1, 2, 3. Mungkin Cik Kesom suka makan kentang. Ya, sudah masak sayur campur bakar. Yang dikelolakan oleh Cik Kesom. Apa Cik Kesom? Letak kicap. Lepas letak kicap, Cik Kesom tutup kuali. Tutup kuali Cik Kesom tutup kuali tu. Biarkan dia hangus. Hangus ke Cik Kesom? Dia tak hangus. Mungkin dia tak hangus. Ini grill, mana boleh hangus. Sudah masak. Wah, berasap. Wah, Cik Kesom ada table hidangan. Cik Kesom datang. Wah, bawa barang Bawa masakan.
Wah, dah buka. Dia sudah buka. Oh, mantap Cik Kosom. Cantik Cik Kosom. Wah, mantap, mantap. Apa lagi Cik Kosom? Hah? Oh, tunjuk makan. Tunjuk makanan. Wah, cantik Cik Kosom. Poyo lah tu. Cik Kosom ni memang poyo sikit. Sayur Apa bakar lagi? campur. Cik Kosom nak rasa. Wah, Cik Kosom rasa makanan. Tengok nak rasa dah masak ke belum. Sedap. Dia makan. Wah, kata sedap. Sedap lah Cik Kosom. Mungkin sedap. Sayur campur bakar. Dia ambil itu, dia ambil ini, dia makan. Kita tengoklah Cik Kosom makan. Okay. Bye.